Okey, hari ni kita buat roti. Okey, nampak tak? Ni selepas proofing. Jadi kalau masa buat roti tu perlu buat proofing ya. Jangan terus lepas daripada kita uli, kita terus bakar. Kena tunggu buat proofing dulu. Sebabnya kita nak bagi dia naik elok supaya tekstur roti tu sedap. Dekat dalam dia ada rongga-rongga. Itu paling penting. So biar proof betul-betul. Okey. Kalau tengok ni, tengok dia kembung elok kan. Nampak tak? Dia macam gebu-gebas macam ni. Gebu-gebas. Jadi kita akan bakar lah ni. Jadi panaskan oven. Lepas tu kita boleh siap untuk bakar. Jadi kalau roti macam ni, kalau rasa nak letak topping, kita boleh letak topping. Contohnya ada setengah orang dia suka letak natural salt ni. Pun boleh, okay? Tabur je dekat atas roti ni. Lepas tu baru kita bakar. Itu dia akan bagi rasa lagi sedap lah untuk roti kita. Okey, kalau kita nak letak topping ni atas roti ni, kalau kita terus letak macam ni, dia akan gelongsor jatuh. Confirm dia akan gelongsor jatuh. Jadi nak bagi dia lekat topping tu dekat atas roti ni, kita kena semburkan air. Guna spray je. Spray biasa je. Spray lah air masak. Jangan guna air pahit pula. Spray je. So kita spray macam ni, nampak tak? Dia macam basah-basah sikit ni. Bila basah sikit ni, bolehlah kita letak topping garam tadi. So roti ni memang sedap dah kalau letak topping garam ni. So letaklah macam ni. Nampak tak? Okay. So kita letaklah untuk semua sekali ni. Lepas tu barulah kita bakar. Okay, sekarang kita dah masukkan roti dalam oven untuk kita bakar dan kita tunggu dia masak. Tapi tengok tu garam tu. Elok je melekat. Nanti kita akan tengok hasil dia selepas kita bakar nanti. So yang ni dia akan mengembang lah ni nanti. Dia akan mengembang lagi, jangan risau. Jadi inilah hasil dia selepas kita bakar tadi. Nampak tak? Cantik elok dia punya garam, melekat elok Tak ada pun satu terjatuh, tergelongsor, semua tak ada. Semua benda tu tak berlaku. So boleh nampak cantik elok semua. Tengok garam dia. Tapi yang putih-putih tu sebenarnya tepung. Dia ada tepung dia terlepas sikit. Mungkin adalah melekat tu. Tapi tengok. Melekat elok. Okay. Dia memang takkan tercabut dah ni. Jadi itulah antara tips dia. Kalau nak buat tu. Nak bagi letak topping supaya dia tak jatuh. Jadi roti selepas dibakar, kita akan letakkan melted butter. Yang ni optional lah. Kalau nak kan. Yang ni akan bagi efek kita punya roti tu lagi shiny. Lagi cantik. Bila kita letak tu. So boleh tengok ni kita dah letak ni. Kita dab-dabkan dia macam tu. So boleh nampak efek dia lagi cantik. Jadi kalau buat roti tu letaklah melted butter ni. Lagi satu roti pun sedap. Kita akan rasa lemak-lemak ke atas dia tu. Nampak ni So tadi tu yang kita letak garam tadi pun tak jatuh. Kan? Tengok melekat elok je garam tu. Walaupun kita letak melted butter tapi garam tak jatuh. So itulah pentingnya teknik-teknik supaya dia lekat. Nampak ni. Kita sapukan semua sekali. So boleh nampak nampak kita punya roti shiny elok cantik.